Assalamualaikum semua. Terik kali ni Abu masuk hutan ke Latar Cuik Jeli Kelantan deh. Kali ni kita hiking, memancing, menjala dan paling syok mandi air terjun. Memang pot rare. Jom follow Abu tengok apa yang best kat sini. Mari. Untuk sampai ke Latar Cuik ni kita kena hiking sejauh 6 km dan memakan masa selama 2 jam. Dalam perjalanan ni kita boleh tengok bermacam-macam keindahan alam. Jadi jom kita saksikan apa yang kita jumpa dalam perjalanan ini. Mari. Bunyi geriak kan. Bunyi ger ni biasanya musim marah kalau. Musim kemarau. Tapi tahun ni cuaca tak menentu. Okey, kita akan jumpa bekas tapuk gajah. Gajah lagi. Ini dia punya najis. Okey, ni bekas apa ni? Bekas gajah lalu ni. Dia jadi lebuk habis hutan. Ini tapuk-tapuk dia. Tapuk-tapuk dia. Ni lalu dia lah. Seperti mengikut lalu ni nanti. Yang lebuk habis tepat dia main. Lebih kurang dalam 40 minit Abu jalan ni. Kita sampai dekat tengah-tengah dia lah. Checkpoint tengah. Maknanya separuh perjalanan ni lah kalau duduk sini. Dia akan jumpa anak sungai. Okay, let's go! Okey, kita jumpa telon. Ni color coklat Yang ada warna hitam, warna putih rasa pun ada juga so. Telon besar ni. Jangan jaga buat ni. Besar je. Ni tidak berbeza deh. Kalau hok kaki hok color hitam, dia color hitam kaki putih tu berbeza deh. Janganlah sekali-sekali pegang sebab dia akan waktu ambil air besar dia melalui kaki. Okey, salah satu trek dia ni bagi Abu comel juga. Kita akan jumpa dengan batu berlumut je ni. Batu berlumut je ni comel kalau ambil gambar sini. Duduk sini ambil gambar. Comel. Banyaklah pokok ambil gambar comel sekat pokok bulu tadi. Jadi siapa yang mana nak mari tu, nak mari ke Latar Cuik tu. Sedaplah kata boleh buat peluh. Boleh mandi air terjun. Boleh tengok keindahan alam. Nampak dah muka Ustaz dah keperitang di situ. Ulak gapo ni guys, boleh makan agak-agak. Okey, setelah ni kakak nak sapa dah. Kalau kita duduk sini, kita dengar dah bunyi ombak. Bunyi air terjun. Jadi kakak nak sapa dah ni. Kita jumpa anak air gini. Dalam perjalanan ni kita jumpa anak-anak air gini banyak jugalah kita akan jumpa. Dan juga jangan lepaskan peluang. Air dia sangat-sangat bersih, boleh minum saja, insya-Allah tak ada gapo. Dan juga air dia ni boleh buat masuk. Okey, hampir nak sampai dah. Sikit lagi. Tepat tanah tu. Kena duduk sikit lagi. Okay, kita jumpa tapak usaha. Ni tapak usaha. Guys, kita jumpa gapo ni? Pinai, ibu pinai dia. Ibu pinai. Kita pergi tu ibu pinai. Ni rare. Kita pergi tu. Ibu pinai siapa besok tengok? Boleh komen bawah. Okey, ni kita toreh pokok ni untuk nando deh. Nando lalu untuk tak sibi orang belakang sesak. Maknanya dia tengok nando ni maknanya laluan ni. Guys, sampai dah. Air di sana. Sampai habis. Sampai dah. Alhamdulillah. Apabila sampai di Latar Cuik ni, benda yang pertama sekali kita setting bahagian air kita. Kali ni Abu nak memancing menggunakan teknik casting. Saya boleh tengok betapa comelnya dia punya view, air dia jernih dan juga air terjun dia tinggi .
Dan debu-debu air terjun tu saya awak boleh tengok dia mericik sampai ke depan ni lagi. Okey, cuba air awal kita dekat depan tu tak ada apa-apa misko daripada ikan, dan kita berpindah tukar spot. Kita main dekat bawah air terjun. Tapi kas punya kas tak ada apa-apa sambar dia pun daripada ikan. Kebiasaannya tempat ni memang kalau kita mula-mula sapa kita kas ni memang akan ada ikan yang ambil. Ni disebabkan ada tahun lepas ada orang mari ngebong dekat lubuk ni. Itulah rosak semua lubuk-lubuk ikan kat sini. Abang harap lepas ni tak ada lagi tangan-tangan tidak bertanggungjawab mari ngebong dekat lubuk ni. Sebab sini sangat-sangat kita nak jaga tempat ni untuk ekor pelancongan di negeri Kelantan ni. Aiman, macam mana? Alhamdulillah kita sampai ke Laka Cuit untuk kali kedua. Sekejap lagi nak berenang sikit. Boleh try mancing sikit. Makan sedap-sedap, tak tahu ada gapo dalam beg dah nak makan. Aiman, nan dah. Nan nak ini. Nak dapur dia tinggal. Tak rasa gitu. Apabila kita kumpau, benda yang kedua kita kena makan dululah. Abu makan di tepi sungai gini. Bekal ni Abu dah bawa daripada luar lagi. Kita buku siap-siap buat masuk sini. Masa tengah makan ni khabar-khabar, kita tengok abang duduk atas tu. Tak tahu masa mana dia naik, dan dia bawa ikan tu. Dia strike ikan dekat atas sana tu. Kalau mari sini juga kita boleh main fly fishing juga. Jadi siapa kaki-kaki fly tu boleh lah try fly ikan dekat sini. InsyaAllah ada kali ikan kecil-kecil tu. Okey, selepas pada Abu dah siap makan, perut pun dah kenyang dah. Kita pun mari tengok nang mari jalur dah. Jadi kita tengok dan kita saksikan gapo hok dia dapat menjala dekat sini. Ada. Aku tu. Mana? Tengok nak. Oh. Boleh. Woi, gila banyak ah. Okey. Ni. Ikan daun. Ikan daun ni. Ikan daun. Ni. Bukan tengah ni. Okey. Mana betul kali dia? Wah, tidak kita lah jangan. Hati. Kalau hari ni. Mate cek ni. Cikgu ni. Cek mate ni. Mari Satu jalan. hari ni, satu hari ni satu. Ada. Okey. Ada. Okey, jadi siapa-siapa yang nak mari ke Lata Cuit ni, saya awak kena guna khidmat guide. Jadi guide dia tu Abu tinggal nombor dia dekat komen nanti saya awak tengok kat komen lah. Jadi Abu harap juga pihak kerajaan negeri Kelantan ni ambil tempat ni sebagai salah satu tempat ekor pelancongan di negeri Kelantan ni. Dan Abu harap juga lepas pada ni siapa-siapa yang mari ke Lata Cuit ni kita sama-sama jaga keindahan alam ni. Terutamanya sapoh. Sapoh tu kalau boleh kita ambil dan kita buat balik dan buang dalam tong sampah. Jangan sekali-kali buang merata-rata dekat sini. Lata Cuit bukan sekadar tempat, ia satu kenangan. Hiking, memancing, menjala dan mandi air terjun, semua ini mengingatkan Abu betapa indahnya alam ciptaan Tuhan. Terima kasih sudi ikut perjalanan Abu kali ni. Jumpa lagi dalam trip seterusnya. Hamari.